Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Okey, sis sekarang berada di Bandar Dato' On Johor Bahru. Sis nak tunjukkan ada satu kondominium mewah yang sedang naik dekat bandar ni. Premium Height Bandar Dato' On. Kat mana tu? Itulah tapak pembinaannya. Okey guys, apa yang menarik tentang Premium Height ni? Bukan sahaja di tengah Bandar Dato' On, tapi dia dibina berhampiran dengan masjid di belakang saya ni. Okey, di sebelah kanan saya Aeon, ada balai polis, dan di Premier Height di belakangnya adalah KPJ dan juga tebing. Selain daripada itu, untuk pekerja-pekerja Singaporean, ini sesuai untuk anda, 10 minit saja ke stesen RTS yang akan siap pada 2026 dan juga 15 minit ke JB Town dan CIQ. Sesuai kan untuk anda? Okey guys, di belakang ni nampak tak building ni? Ini adalah Prima Pelangi Indah, merupakan sebuah rumah prima yang telah dibina oleh pemaju yang sama dengan Premium Height. Okey, ini di antara prima yang terbaik di antara seluruh Malaysia. Pengiktirafan telah diberikan kepadanya. Okey guys, Premium Height ni dibina dengan 3 tower. Tower A, B dan C. Sekarang dalam fasa pembinaan adalah Tower A setinggi 32 tingkat dan menawarkan 359 unit rumah. Okey, ini semua tiga tower ni dibina di atas tanah berkeluasan 5.1 ekar bersamaan dengan 1,300 unit. Okey, ini adalah contoh-contoh type yang ada di Premium Height. Inilah type C, satu bilik air. Dan ini pula type B, dua bilik air. Dan kita pergi ke type A, 3 bilik dan 3 bilik air. Okay guys, jom sekarang kita pergi review showroomnya. Jom ikut sis. Okay, kita masuk saja ke ruang tamunya. Kita rasa sangat selesa sebab ruang tamunya sangat luas. Dan ceilingnya yang tinggi membuatkan kita tak rasa sesak, okay, dalam unit ni. Lagi satu, ini adalah balcony. Setiap unit ada balcony, okay. Ini adalah balcony yang menghadap ke, dia ada dua jenis, boleh menghadap ke masjid atau ke tebing. Okey, jom kita ke sebelah kanan saya pula. Di sini terdapat bilik air untuk para tetamu. Okey, bilik airnya juga luas. Okey, di sebelahnya pula kita ke master bedroom. Jom. Okey, inilah dia master bedroomnya. Master bedroomnya juga luas, attached dengan bilik air dan juga menghadap ke view yang cantik juga. Okey, rumah ini berkonsepkan konsep terbuka yang mana ruang tamunya, ruang makannya dan juga dapurnya bercantum. So inilah ruang dapurnya. Dan di sebelah ruang dapurnya terdapat bilik kedua. Dan juga jom kita bilik yang ketiga. Apa yang menarik bilik ketiga ni, terdapat attach lagi satu bilik air. Okey, rumah ini ada yard. Jom kita ke yardnya. Yard bersebelahan dengan ruang dapur. Keseluruhan rumah ni sangat luas, selesa. Ini adalah contoh rumah type A. 3 bilik air. Okay guys, untuk unit yang menarik ini, di Premium Height, pemaju telah menawarkan free legal fee untuk SPA dan loan, rebate yang tinggi kepada non-bumi lot dan juga pinjaman 100% dan tiada MOT charge untuk pembeli rumah pertama. So, jangan lepaskan peluang ni.